Tes tes. Mau ni suara okey tak? Suara okey tak? Alhamdulillah, itu balik mancing malam demam. Hello? Ya. Kayaknya saya pancing ya. Panas pula. Aku dengar kucing miau. Macam kucing minta tolong tapi tak tahu ni. Kucing gaduh.
Pakcik-pakcik bahan dah ramai. Nak duduk sana malu. Nak terpotong pula. Ini namanya potong malas. Lampau ke? Oh. Try lampau kat Cepu Indah. Sekejap ni. Namanya nak malas nak potong. Sekejap kita potong. Nak campak je dulu satu. Kita potong elok. Asyik ada je dulu. Luar sana ramai 5 orang pakcik. Nak haram. Satu geng. Balik pancing seorang, lagi 4 datang Jembang. Oh, mana bang? Area mana bang? Cepu. Orang Perak ke? Orang Perak. Cepu, area Cepu Indah. Itu balik buat live malam ni. Sampai pukul 6 pagi balik demam. Harim. Mana tak orang berapa hari duk mancing street. Boleh share location bang, bawa saya macam ni. DM. Nanti saya send. Sekejap, sekarang bang. Set. Area Cepu Indah. Mana ajak ah. Set. Boleh pancing set. Duduk mana ke? Sekejap ni nak test dedok member buat hari tu. Dia ada bubuh kelapa sawit. Kelapa parut ni. Kat pelet ni. Bubuh pelet. Parut. Apa tak lagi dia bubuh. Honeydew apa ke? Buah honeydew. Ipoh tu dah DM dah bang. Beres kejap. Awak nak boleh mancing saya. Mana pelampung. Pucuk terbang. Bosan macam minggu ni. Itu lah tu. Peanuts. Jom kita try balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.
balik. Ya, macam ni lah. Kejap ni. Mana baru hujan tu letak screen. Masih. Cik Noh gunting je pun. Mana gunting lagi satu. Dah rembat ni dengan member. Ni banyak gunting tu. Habis. Oh, ada gerak lampu. Mana gunting teman? Ni fake knife. Nanti bagi location mah, boleh. Thank you mana letak screen. Share pun boleh ke? Tajam pisau. Aku cari pakai tangan je. Mana boleh hujan boleh letak screen.
Sekejap tukar tripod nak. Tukar duduk kat tripod. Tukar duduk kat tripod. Thank you yang follow. Baru tenang sikit balas kan. Nampak apa pancing? Ya. Oh boleh. Oh selesa. Oh cukup. Kita racunkan dulu. Ni duduk jadi kumpul makan. Nombor cepat indah ni betul. 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 Bang Amin Mansur. Indah. Panas pula. Duduk bawah pokok. Dah saya dah ke baru sampai bangun lempok. Yang tadi nak duduk bahana ramai sangat. Jadi pakcik nyembang bahana. Kita ni malas lah. Macam lah sebab pedung. Sana ada 4 orang. Belah sini yang spot. Satu gini ada 3 orang. Saya belah sini seorang. Itulah sana selalu ramai. Kadang tu setengah datang bukan mancing pun. Saja datang nyembang. Tengok orang mancing. Saya pula kalau dapat orang tua, kadang segan. Mancing, kita tak pro. Dia berkelembahan pun satu. Okey je, cuma kadang malas. Macam pagi ni seorang kalau ada member saya lagi seorang, saya masuk lah kot sekali. Mesti tu. Pergi kan nak buat live kan malu pula kita. Awaknya penyegan.
psikopat. Ya. Mula bujang boleh tetek screen. Thank you. Oti.
Abang Amin Mansur lumbung pakai kursi kat mana? Dekat belakang kursi Cemor ke Cepo? Cepo. Cemor ke Kelebang? Cemor. Oh, ada lumbung macam tu. Ikut jalan tanah tu ke? Tak tahu pula sebelah kantor ada lumbung. Tak pula dekat, tapi kat situ kan dulu kawasan ada orang apa tu? Gangster-gangster dadah punya geng. So tak berani nak masuk mancing bawah situ. Kalau sebab saya dulu orang Cemor juga tahulah sikit-sikit kan. Kitanya tak berani lah. Sana ada rohu juga. Oh. Boleh nanti saya try ajak member. Lumbung orang ke memang lumbung tinggi ke apa? Mic ni asyik bateri pula. Sekilo lebih. Tu lah. Boleh try. Tapi tu risau sikit dah situ. Ramai orang tak pergi situ? Ramai tak mancing situ? Biasa kalau ramai tu siang ke petang ke pagi ke. Nanti kalau kawan saya ada boleh saya ajak kawan saya try. Risau kalau pergi situ seorang. Buat parang pun kalau demo banyak. Lagi ramai kan sama je. Saya sekilo lebih. Pakai umpan apa situ orang? Roti. Ledok. Pelet. Cacing. Tak ada nyaguk umpan dia. Tak tahu. Tak ramai tahu put situ. Oh, patut lah. Kena ikut lalu kanan lembu tu yang dekat kawasan orang nak buat perumahan baru tu ke belakang. Ikut laluan pot kanan lembu tu lah kan. Wah, tahu tu. Pernah masuk sekali tapi tak pernah mancing situ. Pernah tengok. Masa dia orang baru buka jalan tu. Pakai dedak ayam dengan 929. Okey. Nanti saya try. Kasih bang. Share info. Share spot. Alah main bahan dia pula kan. Pelepor bahan dia kan. Geram pula tengok Tadi rumput ni kacau. Pulau ni gerak. Nampak. Mana baru je boleh tak screen. Kekuatan dimurah rezeki banyak umur. Manager pun thank you. Iya. Mana dia pergi gunting aku tu.
Okey, tahu dah gunting saya ke mana. Dalam kotak box member dia. Member pula balik Kelantan. Elok. Saya jarang main kat Cepuindah sebab ramai sangat tu lah. Dulu tak ramai macam ni. Sekarang ramai benar. Saya dah lama tak datang sini. Lepas tu saja datang pagi ni sebab hari tu member cakap dedok ni dia pakai. Dia buat pakai dedok ni. Ada perisa ni dia. Dapat apa? So dah lalang dia bagi lebih dedok ni. Kita pun try lah. Tak ingat bagi tadi nak pergi Sungai Meru. Itu member dapat patin situ. Tapi macam malas pula nak masuk. Kedah jalan tanah. Petang-petang kang ni tengok. Pagi ni saja try je. Ni pun lama tak buat live. Boleh lah nyembang-nyembang je. Demam itu. Dulu saya boleh tahan selalu duduk di sini. Kadang macam malam pun pernah ni. Kawan. Ramai sangat pun. Selalu duduk bawah pokok duduk bawah ni. Ini tengok berapa orang. 2, 4, 6, 7. 7 orang kat situ. Tambah hari cuti kan. Minggu depan nak main tanya Tuan Lan. Jom lah. InsyaAllah boleh nanti apa-apa saya kontak bang. Kalau tak ada urusan, InsyaAllah boleh. Ada rezeki, boleh. Baru je. InsyaAllah. Kalau ada model saya pergi lah. Kalau nak follow nanti saya DM. Boleh. DM dulu. Apa-apa saya boleh. Saya confirm boleh. Saya Roger bang. Saya pun selalu kalau mancing je jauh ni transport naik dengan member je. Kita je nak pergi naik motor kan. Macam gitu-gitulah. Oh, dia mata kain free. Saya duduk ada channel juga. Oh, thank you. Apa ni? Fauzi Hassan. Oh, acu. Thank you, follow. Saya biasa main kat area Cemur ni je. Cemur, Cepur, Kebang, Meru. Pernah pergi sekali dekat makam Tuh Temu. Balik tu, elok masa sampai tu dekat makam Tuh Temu, turun dia dekat tepi jeti tu. Angin tiba-tiba kuat. Masa baru sampai. Punya angin lain macam tu. Sebab sebelum tu tak ada angin. Elok sampai nak turun tangga tu pun angin kuat. Turun. Elok turun mancing kejap-kejap. Dengan member 3 orang. Masa tu petang kot. 3:04. Mancing kejap dan sejam itu nak naik. Elok member saya dah gerak naik tangga atas. Tengah berjalan kat tangga tu. Saya tengok member saya tengok daun sebelah. Pokok sebelah dia tengok. Saya pun balik. Saya tengok lah. Rupanya daun tu satu je goyang. Dia goyang gini. Kuat tau. Daun tu satu je. Tak ada angin dah tu. Lepas tu kita orang pun macam malas balik lah. Saya main selalu dekat depan rem sawit. Oh. Lalu situ dapat apa bang? Mana baru hujan yang boleh tetek skrin. Tu kompat je. Ram pula tengok ni. Tapi baru ni saya pergi dapat rohu 8 kilo. 8 kilo besar. Paling kecil pun 3 kilo atas. Seronok. Rasanya seronok mancing tentang tu alang. Serai. Ini cemur tak tahu mana. Tak tahu mana lah tempat yang ada tu.
Orang pergi-pergi dah berpagar. Orang pergi-pergi dah kebun orang. Malas nak main lari-lari tu. Perambat je. Ada je tu tuan kebunnya okey. Tapi malas lah kan. Dekat Kelantan hari tu, ada seorang budak kilang abang saya tu. Mati kena bunuh kat Lombong Kelantan. Member pancing seorang. Dia sambung kot. Tak tahu jumpa mayat terapung. Bas. Dia besok. Wah, dah tarik tu lah tu. Awak dah lama tak tarik besok. Berapa minggu dah kumpau ni? 2 minggu. Saya boleh nak pakai nak rasa gasok sikit pun main tilapia je lah. Kat Sungai Meru tu, cacing. Kadang kalau rajin pagi pergi cari kuat ni. Petang tu kadang tak sekarang panas. Panasnya menohin-nohin. Kata orang. Tak relate pun panas. Saya kalau duduk kat belah sana, belah dari abang tu, hari-hari mau saya mancing. Tak pagi, petang, siang, malam saya mancing rasa. Ini dah ketandusan sport. Kita kalau belah Ipoh tu, kadang banyak DBI. Kira-kira mana baru jom boleh tak sekali. Kalau ada spot boleh share. Tambah beberapa Ipoh kan. Kalau korang duduk belah Ipoh ke tahu mana spot lokasi. Ni malas. Paling tepi pulau tu belah kiri sikit. Tepi pulau belah kiri sikit. Sini. 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 Saya try target belah situ lah tengah. Pokok ni kacau. Ucuk. Licin ya Allah. Dah ada pancang natural. Tak tahu lah nampak ke hidup. Pelampung ni macam ni. Nasi tak tersungkur. Mana ke pelampung saya tu? Hidup kat pukul apa? Nak balik belah sini tapi pulaunya dah ke belah kanan. Malas balik situ. Satu gini lah. Ada kedahan atas ni kacau. Balik-balik sangkut malu.
Belah ni kami tengok. Dia duduk pokok kelapa ni atas dah. Bawa tengok air siapa yang saya tak tahu dah berapa hari ke berapa minggu. Bagi pokok kelapa ni minum ke apa saya pun tak tahu. Dia dengar macam pakcik tu. Apa dia menyembantah dapat spot baru, spot lama tinggi. Ada ikan main belah depan tepi ni. Tapi depan sangat. Kita nak kita nak yang jauh-jauh sikit. Tapi pagi ni tak banyak boiling pula. Hari yang main depan ni. Mana berjam dia tap screen. Tak pelajarnya guys. Mana tu korang tap. Cukup 1K dapat ikan. Ya. Kali tu member saya dapat ara. Belah sana dia duduk belah sana belah pokok. Nanti dia pergi tanpa Jumaat. Sonok lah. Pakcik-pakcik tak ramai sampai lagi. Oh nak haram. Kalau bapak pakcik tu pergi. Dia menyembang kuat sangat. Ikan takut. Tak ada kalau pakcik-pakcik tu tengok lah. Saya minta maaf. Saya gurau. Main bawah sana pula ikannya. Ini aku kuat. Buka pelampung kan. Jarang sini makan kalau main bottom.
Nanti kali tengah bawa benda lain, kita makan. Nah, ni ke pelampung gue. Adik kita makan tu. Alhamdulillah. Allah. Tepi ya. Yahoo. Yahoo. Ikan yang pertama. Aku dah tak bawa jaring. Dia berjaya mendarat. Cilok, cilok. Tali ke? Dia berjaya mendarat Syarofu yang pertama. Nah, ini kita lihat tu. Allah, sabar. Ya. Jangan. Ada tali tak? Mana nak buat ikan? Allah koyok bibi. Tak buruk pula tali dengan dagu.
Dah leceh. Video jelekan kat sini. Aduh. Kita berjaya naik ke Rohu ataupun ikat air. Sedepanku di kampung Kare. Panas. Mana boleh aku beli ni? Orang mancing pakai baju biasa, awak mancing pakai baju baggy. Mana pula ni? Dah ada dah bang. Dapat seekor lah. Tapi kecil lah, tak sampai sekilo. Sekejap lagi saya tunjuk sekejap. Tengah beli blok tali. Lagi saya revealkan. Maknanya dedok yang member saya bancung ni kali ni betul lah jadi. Dia pergi belajar masak ke Negeri Sembilan sebab tu nak buat umpan je bang. Nak baca umpan dia. Sanggup ambil pelai dari. Aduh dia. Bentar ya. Saya pelik dia senyembang-nyembang. Mana pelampung tu? Punya dah bawa lari jauh lah. Tu test screen. Cukup satu kes saya tunjuk ikan. Kunci. Gimana tu?
Ni Jack Gift mudah dia potong je ni. Dah serabut aku. Potong. Mana gunting tadi. Kita test skin guys. Satu kes saya tunjuk. Ikan sekejap. Lepas saya tunjuk je lah terus nampak. Mana. Nak tak ada layar tapi gari tak bawa. Kat saya pun mancing tak lama. So boleh lah bawa balik ni. Tak ada dalam mati dia stres sangat. Bibirnya pun dah koyak. Pasal. Kerohu. Dan saya dapat tadi bang. Pakcik seberang sana semua senyap. Saya tadi demo daripada bising. Saya elok saya dapat saya tarik ikan tu. Senyap je semua. Sorry ya cik. Kan? Rezeki saya. Macam mana? Kalau cinta sudah melekat. Dia betul-betul banyak. Dapat lagi seekor kita balik. Boleh tak boleh? Mana legend tu tetek screen. Itu dah saya mendaratkan rohu. 12 tan.
menggunakan pelet dan dedak yang dibancuh oleh member saya. Eksperimentasi perisa honeydew. Pandai ke? Orang lain mancing biasa, aku mancing pakai begi. Pagi-pagi makan roti. Rhyme tu. Tak ada problem mancing ikan pakai begi. Aduh. Thank you dia mana student life tak script. Balik tangan tak kosong. Kita boleh menganjing. Sebab selalu kalau saya balik tangan kosong, mak saya akan menganjing saya. Hai, balik kosong ke? Kumpau ke? Hari ni saya balik, saya campur ikan dekat muka mak saya. Auto anak dahaka tu kan. Tak ada, gurau-gurau. Okey. Licin jalan depan. Alhamdulillah. Mana tak ikan je? Tak ada singgah. Terima kasih. Mana pampang ada lagi? Tadi cari pelampung punya depan ni bawa ikan ni. Allah Rabbi. Main lampang ke? Oh, dapat dah seekor. Rohu. Ara. Ke tong saya susu. Apa entah. Tong susu. Kan? Ara. Ayam kadang kan kena sikit kan. Kadang confuse rupa dia mana berkurang. Ara ni. Susu tong saya susu biasa depan mulut dia lain. Bagaimana ni padu? Cepur. Susu tu, susu kan? Tu rasa macam susu tadi. Tarik dia kasut. Kan? Tong saya susu dah koyok bibir depannya tadi. Nak tak ada layar. Jari tak bawa. Kan pakai tali leader 30 lebih ni kan putus hilang buat ikannya. Dah rugi. Dah balik kena kutat lagi rumpau. Dengan saya punya mak. Dia geram saya mak saya nganjit. Balik kosong ke? Rumpau ke tu? Mancing rumpau. Panasnya hati.
Tali tak ada. Tak ada. Tali leader saya dah habis. Dekat pakai akor ni kan hilang ikan. Tapi saya pun macam kejap je. Lagi ke 10 ke 10 suku gerak ni balik. Pagi ni tak rasa nak mancing lama. Pancing ni mancing suka-suka je. Kadang je nak pergi bank kejap. Alang-alang. Mancing lalu kejap. Oh, dah senyap lah pakcik-pakcik sana. Semua fokus tengok pancing. Dua orang dah gerak balik lepas saya dapat seekor ni. Saya seorang je baru naik je kan. Maknanya member saya dah boleh jual dedok. Perisa honeydew. Tapi ni ada daun tapi ni kasar daun. Bunuh orang sebelah ni punya. Kat depan sana belah kanan pokok sana pun banyak tu lah. Sana pun ada orang. Belah situ memang. Ada orang situ, ada 3 orang. Tu saya duduk belah sini. Dua spot sini dengan yang belah kanan ni. Selalu confirm. Fully booked. Confirm ada orang duduk. Sini yang selalu kosong. Apek Cina yang selalu mancing duduk belah tepi ni, yang belah sini, yang belah semut ni pun saya dah lama tak nampak dah. Dulu dia selalu datang. Setiap hari dia datang. Sahur udang, tu dia baling. Kerana saya dapat mesti saiz, mantap bang. Hari tu ada bangla tu dia duduk belah sini tau. Kat sini, pakai umpan roti, patin. Berapa kilo saya tak tahu, 3 kilo lebih kot. Terus suruh dia dapat. Arit. Betul-betul kosong bangla. Mancing. Sampai saya tengok, ini patin siapa? Garit tepi rumput. Masa tu saya duduk tepi longkang ni kat tengah panas ni sebab spot semua penuh. Memang saya duduk tepi tu. Nampak dia letak ikan je kat situ, kan patin tepi longkang batu ni. Ingat kan ada orang kot terlupa tinggal ikan. Dah mati ikan. Enggak, aku punya bangla yang duduk dekat spot saya duduk sekarang ni. Dia dapat pakai roti kosong. Atau bom. Saya pun dah lama tak nampak apek tu lah. Kan? Tak dulu selalu ada. Tak tahu dia dah tak suka macam sini ke sebab lepas tak ramai. Tak dulu tak pagi dia ada sini. Ada 2 apek saya tahu selalu ada. Seorang yang pendek-pendek sikit tu itu selalu. Tak nampak, tak tahu apa cerita apek tu. Tak ada ke? Kan nak makan lah. Nyap Boiling tu tak nampak. Kampung saya tak berkau pun. Dia lecik. Orang sana apa benda tu nyimbannya dia melupalah dia. Tengok tap-tap screen guys. Masih. Kalau tak nak tap-tap screen pun share pun okey. Tekan share, copy link. Kita dah berjaya mendapatkan tongsan susu. Tadi silap silap info ke pula. Atau kasar tarik tadi. Tak senyap je pelampung saya. Tak apa, sabar. Kata mancing kena sabar tak? Thank you nak tap-tap screen. Tunggu dimurahkan rezeki.
Dah senyap dia umpan ni. Hai. Mana ikannya? Thank you, Bamin. Enak ikan. Iyo. Obatan. Wah, belago. Dapat ikan belago. Kampung saya dah start bergerak ke? Nampak tak pelampung ni di sini? Jadi kita try zoom. Nah, tu pelampung bak. Cik edok tu. Mana? Tu. Memancing pagi di sungai dengan hasil 3 kilo patin. Kongsikan spot memancing anda. Nah, AI Samri. Mana datikan patin aku tak tahu. Oh, dia main belah sana. Dia main belah sana. Mana dia orang mancing pakai bagi. Aku seorang je mancing pakai bagi. Bantuin tap-tap layarnya guys. Aku tak kumpau. Aku tak kumpau. Aku tak kumpau. Aku tak kumpau. Oh, senyap dah baca-baca sana tu. Ini kan saya tak kumpau. Sementara akan dia orang duk pokek kat sana. Saya pokek kat sini. Sebetulnya macam saya seorang je yang tak kumpau kat sini pagi. Apa ya? Lucu. Sikit perut dah pula. Sikit perut pun tak apa. Sayangnya kita dah strike. Boleh dah kau. Apa yang boleh dah kau? Boleh dah. Asyik. Tunggu. Boleh dah sekau. Pating ke? Bukan. Tongsan susu. Sekejap flip kamera. Tongsan susu. Benda cheating baby. Bersobar lampam. Nah haram lampam. Kan ni kan baru sini. Itu tu. Lampam ada sini besar-besar ke. Tapi dia tak makan lagi begini. Tak tahu tak dapat lagi. Ada seorang abang tu dia balik celedak selalu dapat lampam.
Tak tahu lah kalau kat tempat Mika panggil tu lampam ke. Macam tu. Lain orang lain tempat lain namanya ya. Saya husnuzon. Saya pun kena sangat ikan. Yang pernah dapat saya tahu lah. Yang tak pernah haram. Saya hentam ni kadang. Thank you like. Moga dimurahkan rezeki. Panjang umur diberikan kesihatan. Oh angin. Dia panas tapi ada angin okey tau. Jangan panas tak ada angin. Itu bahang dia. Sangat tembakau. Sekarang musim panas dia lain macam. Macam dulu, panas dulu lain. Panas sekarang ni lebih panas. Kita try berumpan lagi sekali balik. Tak ada, kita belah. Kita cibut. Alright tu, alright. Oh, angin sedapnya Allah. Alhamdulillah. Kita take screen guys. Kita take screen. Share. Share kopi link. Sekejap, kita tukar umpan. Nah, ramai ikan main. Ini biawak bukan ikan. Allahu Rabbi. Mana palunya tok. Baling yang terakhir. Lepas tu kita beransur. Untuk berumpan dulu sekejap. Cocok umpannya. Di mana? Di mata kailnya. Sini tak ada mekong ke? Mana baru je boleh tag skin. Kalau belum follow boleh follow, thank you. Mana tag skin, mana follow. Yang mana share, mana bagi, ada bagi gift ke. Kalau ada pun, tak ada pun. Kalau ada, boleh lah. Terima kasih. Cuti biasa kau buat apa? Aku tak tahu buat apa selain mancing. Mancing kadang edit video. Kalau ada spot bola ipoh, share. Tak kisahlah spot cutting one ke, Toman ke, TV ke.
Saya bakal buat palingan yang terakhir sebelum kita beransur. Oh, acik tu sampai dah. Makcik tu hari-hari mancing sekarang kat sini. Waktu tu gasok buat dia dapat apa? So, 2 kilo lebih. Menjaring ikan patin ni semua bila pula lah kita menjaring. Ramai tak islam tak laki ni ramai. Kita balik bahasanya. Sebab kita dapat tadi. Ya. Ngangam kat spot circle air tenang. Thank you kerana tetek skin, bantu tetek skin. Kalau tetek skin yang tu dapat ikan, lagi sekali. Kita jangkau pukul 10 minit, 10 kita cibut. 10 ke 10 setengah lah, macam tu lah. Umpan, bubur matakai. InsyaAllah tea saja sudah cukup. Green bait ni video hari main depan ni. Lepas tu bubur soya oil. Sudah dapat patin juga. Hari tu. Mana boleh jumpa tetek skin. Dah senyap ikan.
Kalau nak tengok hasil, sekejap lagi saya tunjuk. Inilah paling waktu kita pulang. Tengok hasil ke? Nah, tuan susu. Kita berjaya mendapatkan seekor. Sementara tunggu ikan, kita sembang. Mana ikannya, tuk. Mana boleh tap screen. Boleh follow, thank you. Ikan ni pun dah senyap ni. Lagi dia start pandai. Dia start main ke tengah bawah. Dia tak main atas. Dia pandai. Kalau tahu. Berdasarkan kajian sains, suhu air juga mempengaruhi faktor dan bermain di paras mana. Kampung saya bergerak, guys. Mana ikannya? Man, where's the fish, man? Let me catch another one and then I'll go home. I'll go back to my bunk bed. Man, the breeze. It made me feel like I was at the side of the beach. Dekat tepi pantai rasa. Macam bagi laut. Angin. Ya ada angin. Kalau tak ada angin tu problem.
Làm hở makan. Nama nói makan. Ya Rob, bagi lagi seko. Seko jadi. Belah kanan dulu ngok malih nak main baling belah kanan tu. Perut ni. Buah ayo tu. Sakit perut lah. Oh, tadi kami kat blok ngumpang kita. Tak puas sekejap. Ni, ada orang join. Promote. Set. Ni, wanna join to be as a guest. Guests are welcome to do so. I ain't got no problem. Lah, brother. Dia macam nak mancing. Come on, bro. Umpan aku kat situ juga sebelah aku. Takkan tak makan kot. Oh, makcik pro sampai. Kalau lempar mancing ni, kau pun strike pakcik-pakcik tu semua tak strike. Dia seorang dia strike. Selalu kan. Makcik tu ada ilmu mada-mada. Mak-mak. Makcik tu dah. Elsa. Keduyung. My little pony. Oh, sedap nyanyi ni. Alhamdulillah. Saya dah makan. Mama Ji take madam umpan. Saya dah makan lagi. My eyes playing tricks on me.
Dapat lampam gorgon jadi. Dapat air ni baru so confused. Ada orang komen. Kita nanti tap screen, tap. Put a little bit. Bagi dia dekat dengan kita sikit. Now it's much more easier to see. Dapat fish. Dia dapat ikan belida sini. Macam tu pakai udang berai. Tapi dia pakai kecil lah. Besar orang yang ada Myanmar tu pakai belida. Dia pakai tali. Kat botol. Kat tekai dia campur umpan cacing. Kat tepi-tepi sah. Rumput bahan. Bosor mat dia dapat dulu. Myanmar rezeki dia. Aku kuat kan. Angin. Semua visi. Come on, little fishy. Man, stop playing over there. My pelampung yang umpan is over there. To the left.
Ada seekor. Berarti datang. Mana tu Sifu? Cepat indah. Ha? Satu je. Aja. Tadi tu kat tengah. Ni dah tolak dia angin. Okey dah sikit. Ayun dah nak orang so dah pukul apa ni. Pukul apa ni? Anjay. Sejam juga saya sampai lambat. Oh. Ingat nak macam well sampai lambat. Oi, penuh telur. Cik dapat semalam telur banyak juga. Besar. Hari ni pun sebab member dia bagi lebih umpan dedok dia mancing kemarin. Kita datang pakai habis dah. Dia dapat apa kat sini? Oh, ya. Aku buka mulut dia ada. Cakap lah. Itu ada bangla tu dapat patin bosor dapat. Wah, yang itu. 12 kilo Bosor. Rezeki dia tu. Thank you dulu. Iya. Dah semut. Tengok tu. Saya biasa macam petang, pagi ni saja try. Tapi petang dia tu juga. Time tu dia biasa. Tengah hari ni dia makan juga. Kurang. Tu. Ni pagi ni tak banyak juga boiling. Selalu banyak. Pagi ni tak banyak boiling. Kurang sikit. Sila. Pas beten. Pas beten lah. Alas penuh Tu. Pan. Konten lagi. Bosan. Selalu ada kawan mancing hari ni member balik kampung. Oh. Selalu naik main hitam. Di mana? Meru. Sama. Ya. Saya Meru Perdana 2 jalan baru. Perdana. Acik dekat tu. Apa nama? Di Amal Residen tu. Oh, tahu. Di highway. Saya selalu kadang mancing kat tepi sungai, tepi highway lah. Tapi tengok, tapi dah lombong tu macam tu try kan? Tak dapat. Tak pernah dapat. Betul-betul menyakitkan hati. Saya situ baru seekor sebaru tu pun nasib. Ya? Lalu kalau ni macam tilapia situ. Cara tilapia kawan. Bukan sul. Baik. Assalamualaikum. Kotor. Baik tu lah. Allah hai. Kotor. Kotor lah. Mau dedap ayah. Enak macam
Oh, Biarlah nak mancing aja. nak rasa. Faham. Ayah pun ajar mancing. Dulu dia bawa mancing laut. Ayo. Betul. Ayo dengan je. Lepas tu sekarang saya duduk mesin, saya duduk mancing. Dia ajar. Dia yang aja Dia aku kena marah. Mulai. Oh, harum. Buka lah. Buka sungking. Dia pergi kat atas macam ni. Yang dekat lombong atas tu kan. Mana? Taman Sepos atas. Oh, belakang. Oh, aku tengok dia boiling. Tak ingat. Api sepuluh tu dah. Tak makan. Dia ada kat bawah ni. Memang tengok boiling memang sama. Macam-macam 3. Sembat. Bapak. Lombong bapak dia baju. Nak mancing fikir 2 kali. Bapak ini lebih pada ni lagi. Betul, tak ada orang. Ramai Cina lah. Patutlah tak nampak apik tu. Cina ramai. Nampak orang. Memang ada naik, tak ada. Ayah tu besar. Kalau tu ada abang beradik sangat. Kalau dia makan, memang tak berhenti. Tapi kalau dia tutup mulut, jangan mimpi. Dia memang dia cakap. Ya, masuk dulu. Okay, Assalamualaikum. Baik. Kita tak kumpau. Mau pulang. Sebelum zakat rambut dulu. Cara kumpau. Kat rambut dulu. Nah, ni nak bawa ikan. Cara kumpau. Okay, mana Jen? Semoga korang dimurahkan rezeki, ada rezeki cukup lagi. Kita dah balik. Bye-bye.